Okey guys, kes kanser dekat Malaysia makin hari makin meningkat. Dulu kita ingat ramai orang tua-tua sahaja yang kena kanser, tapi sekarang ni makin ramai orang muda antara 20-an ke 30-an duk kena kanser. Untuk wanita, ada top 3 kanser dekat Malaysia yang ramai wanita kena, iaitu kanser payudara, kanser usus dan juga kanser ovari. Cuma untuk breast dan juga kanser usus, kaedah screening dah sangat established. Jadi dalam video hari ini saya nak kongsikan dengan anda 5 tanda awal kanser ovari yang ramai wanita terlepas pandang, dan di penghujung video nanti saya akan kongsikan cara terbaik untuk screen kanser ovari ni. Kita tengok lepas ni. Untuk anda yang tak tahu ataupun yang baru follow channel saya, 2 tahun lepas saya juga kehilangan ibu saya akibat kanser ovari. Jadi setiap tahun saya akan buat at least satu video mengenai kanser ovari ni untuk mengingati ibu saya dan juga untuk membantu lebih ramai wanita buat saringan kanser. Kalau ada satu perkara yang saya harap lebih ramai wanita tahu, iaitu kanser ovari tak mula dengan apa-apa simptom dramatik. Dia tak ada benjolan, dia tak kacau period ke pendarahan dan dia tak ada kesakitan. Contoh macam kes ibu saya, satu hari dia datang, dia kata ada satu ketulan keras pada perut dia. Lepas kita ambil sampel dah hantar ke makmal, confirm sel kanser, cuma pada waktu tu kita tak tahu origin dia datang daripada mana. Jadi macam kes ibu saya, tanda pertama ketulan ni sebenarnya ada stage 4 sebab dia dah travel daripada ovari ke bahagian perut. Sebab tu sangat-sangat penting untuk kita cuba detect kes-kes kanser di peringkat yang awal sebab dia boleh improve rawatan dan juga survival rate. Tanda pertama kemungkinan kanser ovari ni adalah rasa cepat kenyang. Contohnya sebelum ni anda boleh habiskan sepinggan nasi, tapi sekarang ni lepas beberapa sop anda dah rasa kenyang, penuh, sengkak dan rasa kurang selera makan tanpa sebab yang jelas. Perkara ni boleh berlaku disebabkan ketumbuhan di dalam area pelvis ataupun pengumpulan cecair dalam abdomen mula memberi tekanan kepada organ sekeliling. Ramai orang salah anggap ni hanyalah masalah gastrik, tapi kalau tanda ni berterusan, anda wajib periksa. Macam arwah ibu saya pun selalu dia akan komplain rasa cepat kenyang, makan sikit pun dah tak lalu. Arwah ibu saya memang ada masalah gastrik. Cuma kesilapannya adalah kita assume yang kesemua symptoms ni berpunca daripada masalah gastrik sahaja. Kita tak further investigate.